Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Mira Arifah, orang panggil saya Effie. So, sekarang saya student second year degree, degree economics dekat UIA. So, saya ada buat servis tutor online untuk ekonomi, SPM. Daripada saya habis SPM dulu, saya SPM 2022 sampailah sekarang. So, rate saya sejam RM30. Saya akan provide notes dan consultation juga. So, kalau siapa berminat untuk belajar dengan saya, boleh contact, number saya ada kat bio. So, saya buat YouTube ni dengan niat untuk membantu juniors dan student saya untuk buat revision ekonomi. So, saya kreditkan semua knowledge yang saya share ni kepada cikgu saya, Cikgu Mazlina yang ajar saya time SPM dulu dekat SMKA Kuala Selangor. So, untuk ekonomi, saya SPM 2022. Untuk ekonomi, saya dapat A+. So, saya harap apa yang saya share ni dapat membantu korang untuk lebih faham ekonomi. Kalau ada apa-apa soalan, boleh drop dekat komen. Okay? Alright. So, jom kita buat ni trial 2025 KL. Okay. So, trial KL 2025. Part 1, kita start dengan soalan 1. Maklumat berikut berkaitan dengan masalah ekonomi. Okay. Syarikat ABC ingin mengeluarkan jus buah dan aiskrim. Namun, hanya mampu mengeluarkan jus buah kerana modal terhad. Alright, so dalam ekonomi ni, kita kena tahu dulu ada 3 unit ekonomi. Apa dia 3 unit ekonomi? Yang pertama isi rumah. Okay, yang kedua firma. Yang ketiga kerajaan. Okay, so kita kena tahu setiap unit ekonomi ni ada kekurangan masing-masing tau. So, isi rumah ada kekurangan pendapatan, dia kekurangan income. Firma kekurangan modal dan kerajaan kekurangan hasil negara. Yes, Ibu. Kerajaan kekurangan hasil negara. So 3 unit ekonomi. So, syarikat ni kan firma kan. Sebab itulah firma dia kekurangan modal. Okay. So, apa masalah ekonomi yang berkaitan? Isi rumah kekurangan pendapatan. So, dia terpaksa buat pilihan untuk memaksimumkan kepuasan. Okay, firma pula kekurangan modal. So, dia terpaksa buat pilihan untuk memaksimumkan keuntungan. And then, kerajaan pula dia kekurangan hasil negara. So, dia terpaksa buat pilihan untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Okay. So, sekarang kita tengok pasal firma kan. Kita tahu firma kekurangan modal, dia nak memaksimumkan untung. Firma nak memaksimumkan untung. So, apa masalah ekonomi yang berkaitan ialah masalah ekonomi. Okay, masalah firma. Apa masalah firma? Firma kekurangan sumber ekonomi, iaitu modal. Modal ialah sumber ekonomi lah. Okay. So, ni apa yang objektif dia, bukan masalah dia. Masalah firma ialah kekurangan sumber ekonomi, iaitu modal. Okay. So, kita tengok nombor 2. Pilih pernyataan yang betul tentang sumber ekonomi. So, sumber ekonomi ada 4 yang korang selalu duk hafal tu. Tanah, buruh, modal, usahawan. Nama lain untuk sumber ekonomi ialah faktor pengeluaran. So, faktor pengeluaran ke sumber ekonomi ke, dia ialah benda yang sama. Okay, so jom kita tengok. Okay, buruh. Dia kata buruh ialah individu yang menggabungkan input pengeluaran bagi menghasilkan sejumlah output. So, yang gabungkan input bukan buruh tapi usahawan. Usahawan akan selaraskan faktor pengeluaran untuk hasilkan goods and services. Okay, so bukan buruh. Tanah, sumber penawaran terhad yang terlibat dalam proses penambangan. Betul? Tanah terhad. And then tanah, dia ada mobility, kegunaan. Okay. So, yang B ni betul. C pula modal. Pemilik menerima pulangan untung atas kesanggupan menanggung risiko. So, siapa yang tanggung risiko? Yang tanggung risiko ialah usahawan. So, usahawan bila dia tanggung risiko, dia akan dapat untung. Apa usahawan, cara describe dia ialah usahawan orang yang rajin, inovatif dan sanggup menanggung risiko. Okay. So, dia ke modal dia usahawan. D, usahawan, individu yang menyumbangkan tenaga fizikal atau mental. So, yang menyumbangkan tenaga fizikal atau mental ialah buruh.
Okay, buruh ada mahir, ada yang tak mahir. Kalau mahir, dia ada akademik, apa orang panggil tu, kemahiran akademik, kelulusan akademik yang tinggi. Kalau tak mahir, tak ada. However, tu just teori. Okay, ramai je buruh tak mahir pun ada kelulusan akademik yang tinggi juga. Okay, ni just teori. So, yang mahir, kita assume yang kerja dalam aircon lah biasanya. Cikgu, lecturer, accountant. Kalau tak mahir, yang kerja tak aircon, petani, apa orang panggil tu, peladang. Okay. So, buruh, ganjaran dia apa? Upah. Okay. So, jom tengok nombor 3. Nombor 3, pasal KKP. Okay. So, KKP ni, ada 3 point. Tapi kat sini tak ada. Okay. So, kalau biasanya soalan dia akan tanya juga macam ni. Titik kat luar, ada titik kat dalam. Titik kat luar kita panggil ketidakupayaan. Ketidakupayaan ekonomi. Ekonomi tak berupaya untuk hasilkan kat sini. Why? Sebab tak cukup resources. So, macam mana nak bagi ekonomi berupaya? Macam mana nak produce barang sampai kat titik luar ni? Okay, cara dia menggunakan teknologi. Naikkan teknologi. Titik kat dalam pula kita panggil ketidakcekapan. Apa maksud ketidakcekapan? Kita ada je sumber. Okay, tapi maybe staff kita malas. Maybe kita punya mesin rosak. So bila staff malas dan mesin rosak, apa jadi? Production kita berkurang. Okay, produk kita hasilkan sikit. So, productivity kita rendah. So, rugilah. Sebab itulah nama dia ketidakcekapan. Tak cekap. Buruh tu penggunaan dia tak cekap. Okay, so ni ialah titik di sepanjang kelok. Okay, R dan S ni titik di sepanjang kelok. R dan S ialah titik di sepanjang kelok. Titik di sepanjang kelok ni indicate kepada dua benda, which is yang pertama dia menunjukkan masalah pilihan, dan yang kedua bila ada pilihan mestilah akan ada kos lepas. Okay, so soalan tak ada bertanya pasal ni pun, tapi ni ialah revision lah. Okay, kat luar, titik kat luar, titik ketidakupayaan ekonomi. Titik kat dalam, titik ketidakcekapan. Titik di sepanjang kelok indicate dua benda, iaitu pilihan dan kos lepas. Okay, so pernyataan manakah yang betul apabila kombinasi pengeluaran R bergerak ke S? Okay, bila R bergerak ke S, apa jadi? Bila R bergerak ke S, production getah berkurang daripada 170 kepada 150. So, getah berkurang sebanyak 20 tan. Okay, and then bila R pergi ke S, okay, bila R pergi ke S, untuk ni R pergi S, okay, production getah berkurang dan production kelapa sawit bertambah. Production kelapa sawit bertambah daripada 300 kepada 400. So, kelapa naik 100 tan. Okay, getah kurang 20, kelapa naik 100. So, cari penambahan 100 tan kelapa sawit melepaskan 20 tan getah. Okay, this one betul. Nombor 2 confirm betul. So, cari nombor 2. Disalah. Ekonomi masih berada pada tahap guna tenaga penuh. Betul lah kan? Sebab titik di sepanjang kelok ni kita anggap dia berlakunya guna tenaga penuh. Maksudnya ramai rakyat bekerja. Okay. So, selain daripada itu, okay, so jawapan dia A. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh sebab movement, sebab dia dekat titik di sepanjang kelok. And then, dia nak bagi tahu pasal kos lepas. Bila R pergi S, getah berkurang, okay, daripada 170 dan 150. Lepas tu kelapa sawit bertambah. Alright. So, selain daripada tu, ada yang korang kena ingat juga pasal kelok KKP ni, ialah 4 assumption dia. 4 andaian kelok KKP. Yang pertama, ekonomi mencapai guna tenaga penuh. Maksudnya assume semua rakyat yang mampu dan nak bekerja dah pun bekerja. Okay, ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh. Ekonomi hanya keluarkan 2 barang. Okay, so dalam situasi ni keluarkan 2 barang je, which is getah dengan kelapa. Yang ketiga, ekonomi sumber ekonomi tetap, sumber eko tetap dan terhad. Yang keempat, teknologi fix. Teknologi tetap. Maksudnya
assume kita dah memanglah ada latest, assume kita dah guna latest teknologi, kita dah guna yang paling modern, kita dah guna yang paling the best lah. Okay, kita tak boleh lagi nak tambah latest teknologi. Kenapa? Sebab andaian keluk KKP, teknologi tetap. Okay, so ni 4 assumption yang korang kena ingat. Okay, selain daripada itu, ingat 3 point tadi. Okay, bila keluk KKP, dia akan ada 3 point biasanya. Okay, X tu, titik di luar keluk, ketidakupayaan. Macam mana nak solve, macam mana nak selesaikan masalah ketidakupayaan? Satu-satunya cara dengan meningkatkan teknologi. Okay, titik kat dalam, ketidakcekapan. So, ketidakcekapan ni maksudnya, maybe ada staff yang malas, maybe ada mesin yang rosak. Okay, so ni pula, ni titik di sepanjang keluk, titik di sepanjang keluk. So, kalau ada titik kat sini, titik kat sini, titik di sepanjang keluk ni menunjukkan guna tenaga penuh. Okay, guna tenaga penuh. And then, titik di sepanjang keluk ni akan bagi masalah pilihan. Dan masalah pilihan akan mewujudkan kos lepas. Okay, so tu benda yang korang kena ingat lah pasal keluk KKP. Next, nombor 4. Maklumat berikut berkaitan teknologi moden dalam pembuatan pakaian. So, guna teknologi yang tinggi lah. Okay. Syarikat, maksudnya firma. Okay, maksudnya penawaran. Penawaran membeli mesin potong kain, mengeluarkan untuk meja. Okay, apa masalah asas ekonomi? Okay, so ni kena pasal masalah asas ekonomi. So, masalah asas ekonomi kan ada 4 kan. Berapa menunjukkan kuantiti. Berapa yang firma tu nak keluarkan. Banyak ke sikit. Berapa amountnya. Okay, banyak ke sikit. 100 ke, 1000 ke. Bagaimana, ada 2 cara. Sama ada intensif buruh. Okay, hire staff. Atau intensif modal. Intensif modal maksudnya beli mesin. Modal mesin. Okay, so macam ni kita nak tahu firma tu guna intensif apa. Okay, bagaimana nak keluarkan produk, ada 2 menunjukkan cara. Cara ada 2. Intensif buruh atau intensif modal. Buruh tu maksudnya hire staff. Modal tu maksudnya beli mesin. Okay, so mana yang lagi murah, sama ada hire staff atau beli mesin, yang lagi murah, firma akan pilih. Yang lagi jimatkan kos, yang lagi kos dia rendah. Sama ada hire staff atau mesin. Okay, ataupun boleh jadi firma hire dua-dua. Firma ada hire staff, firma ada beli mesin juga. Okay, so mana-mana yang meminimumkan kos, firma akan pilih. Okay, next, apa yang hendak dikeluarkan bergantung kepada jenis barang. Okay, so barang apa yang firma nak jual? So barang apa yang okay, kejap ni. So barang apa yang firma nak jual? Jenis barang. Okay, jenis barang. And then untuk siapa dikeluarkan, ni ada 2 assumption mengikut corak agihan barang. Okay, untuk siapa nak keluarkan produk, untuk siapa, firma akan decide sama ada 2. Corak agihan barang atau corak agihan pendapatan. Okay, so corak agihan barang ni maksudnya barang tu specifically untuk siapa. Contoh, firma yang produce Pampers, target market dia ialah untuk parents yang ada baby. Okay, contoh firma yang produce ubat, target market dia ialah orang yang sakit. Contoh firma yang produce wheelchair, target market dia ialah untuk orang yang kurang upaya atau orang tua. Okay, so tu corak agihan barang. Barang tu specifically untuk siapa? Kalau corak agihan pendapatan, okay, Y refer kepada pendapatan. So corak agihan pendapatan ni, firma yang jual barang murah, dia target B40 akan beli. Firma yang jual barang mahal, dia target T20 akan beli. Ataupun cara lain untuk tengok dia, firma yang jual barang murah, akan ada banyak orang beli barang dia. Firma yang jual barang mahal akan ada sikit je orang beli barang dia. Sebab mahal. Kenapa firma yang jual barang murah ramai orang beli? Banyak. Sebab murah. Okay. So, untuk siapa dikeluarkan, ada 2 pendapat lah. Sama ada dia macam siapa target market. Target market. Untuk siapa ni macam target market lah. So, apa target market firma tu? Sama ada corak agihan barang. Barang tu spesifik untuk siapa?
atau corak agihan pendapatan bergantung kepada income level. Okay. So berbalik kepada soalan, apa masalah asas ekonomi yang dah diselesaikan? Telah membeli mesin. Maksudnya dia guna intensive model. Dia tak kata dia hire staff kan, dia guna intensive model. Okay. So bagaimana nak dikeluarkan, dah tahu dah diguna intensive model. So nombor 2 confirm betul. So sama ada A atau C. Lepas tu syarikat ni bagi meluarkan pelbagai reka bentuk kemeja. Okay, dia dah tahu dia nak jual produk apa. Apa produk yang dia nak jual? Dia nak jual kemeja. So apa yang hendak dikeluarkan ialah kemeja. So dia dah tahu dah jenis barang apa yang dia nak produce. Okay, so jawapan dia 2 dan 3. 2 dan 3. Okay. Okay, next nombor 5. Bagaimanakah sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah asas ekonomi untuk siapa dikeluarkan? So first sekali, kapitalis merujuk kepada pasaran bebas. Okay, pasaran bebas. Ataupun dalam bahasa Latinnya disebut laissez-faire. Laissez-faire. Okay. So masalah asas ekonomi macam mana diselesaikan, untuk siapa dikeluarkan? So untuk siapa dikeluarkan dekat ni laissez-faire dekat US lah. Okay, pasaran bebas. Untuk siapa dikeluarkan? So untuk siapa dikeluarkan, kalau dekat US, barang untuk siapa dikeluarkan, target market untuk siapa dikeluarkan, dia akan bergantung dekat corak agihan pendapatan. Okay, sebab kat US kan kita dah belajar kan, keburukan market kat US ni dia materialistik. So bila materialistik, maksudnya produk yang dia keluarkan semuanya dia akan bergantung dekat corak agihan pendapatan. Maksudnya dia fikir kalau barang tu murah, orang miskin akan beli. Kalau barang tu mahal, orang kaya akan beli. Okay. So barang diagihkan mengikut corak agihan pendapatan masyarakat. Okay, kenapa salah yang A? Sebab dia kata pasal jenis barang. Sedangkan kita dah tahu dah soalan minta untuk siapa dikeluarkan. So A cakap pasal jenis barang, tak ada kaitan. B cakap pasal kuantiti. C cakap pasal berdasarkan kepuasan maksimum. Okay, C pun tak ada kaitan. Okay. Next, nombor 6. Pernyataan yang manakah menerangkan keluk permintaan individu? Okay, keluk permintaan individu. So keluk permintaan macam ni lah, demand. Okay. Keluk permintaan mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Mencerun ke atas. So start daripada bawah ke atas kan. So ke atas kena start daripada bawah. Okay. Dari kiri ke kanan. So kiri belah sini naik mencerun ke atas kiri ke kanan. So ni supply. So A salah. Okay, B. Hubungan negatif antara harga dan kuantiti diminta. Okay, ni betul lah. Sebab hukum permintaan kata bila harga mahal, kuantiti demanded turun. Okay, bila barang tu mahal, kita nak beli tak? Mestilah tak kan? So bila harga barang tu mahal, kita akan tak nak beli. So sebab itulah bila harga naik, RM naik, kuantiti diminta akan turun. Okay, bila harga mahal, kuantiti diminta akan turun. So nak tahu benda ni dah diberitahu dalam hukum permintaan. Okay, hukum permintaan kata bila harga mahal, kuantiti diminta turun. Kenapa? Sebab permintaan dibuat oleh isi rumah. Okay, kenapa isi rumah tak nak beli kalau mahal? Sebab isi rumah ada budget constraint. Okay, maksudnya isi rumah ada masalah tak cukup pendapatan. Okay, bila isi rumah ada masalah tak cukup pendapatan, dia akan beli barang yang murah lah. Kenapa? Sebab isi rumah dia nak memaksimumkan kepuasan. So cara dia memaksimumkan kepuasan ialah apa-apa yang paling murah tapi yang paling puaskan dia. Okay. So hukum permintaan kata harga turun, kuantiti demanded naik. Ni korang kena ingat. So B betul lah. Okay, C kenapa salah? Sebab dia kata menggabungkan semua keluk permintaan individu. Sedangkan dia dah kata dah ni keluk permintaan individu. Kalau gabungkan semua keluk permintaan individu, dia akan jadi keluk permintaan pasaran. Bukan individu lah, dia akan jadi pasaran. So salah. Okay, D menunjukkan kuantiti ditawar.
Soalan cakap pasal permintaan tapi dia cakap pasal ditawar. So salah. Okay. So jom kita tengok nombor 7. Okay, nombor 7 ni dia cakap pasal permintaan lagi. Okay, harga RM300. Okay, harga samalah, maksudnya harga constant. So kalau lukis keluk dia berupa macam ni. Okay, harga sama 300 RM unit. Okay, so harga sama. Bila Januari permintaan 250, bila April, oh sorry kejap. Betul sekejap Okay, so cerita dia ada dua keluk lah kat sini, DO dengan D1. DO merujuk kepada Januari ni DO, April D1. Okay, so bila Januari kuantiti diminta ialah 250. Walau bagaimanapun bila April, okay, D1, bila April harga yang sama 300 juga. Okay, harga dia tak berubah. Tapi kuantiti diminta bila April bertambah jadi 400. Okay, ni kuantiti diminta bertambah. Okay, so keluk permintaan beralih ke kanan dari DO ke D1, beralih ke kanan. Okay, so ni cakap pasal permintaan kan. Okay, so sekarang ni soalan nak tanya, kenapa permintaan bertambah walaupun harga barang sama? Kan kalau harga murah baru permintaan, harga murah baru dah permintaan bertambah. Tapi kenapa ni harga sama? Okay, harga sama. Ataupun kalau dalam ni price constant, tapi kenapa permintaan bertambah? Okay, so kenapa? Sebab ni ialah faktor bukan harga. So faktor bukan harga tu maksudnya memanglah harga tak makin murah, tapi kenapa permintaan bertambah? Mungkin sebab jangkaan harga masa depan, mungkin sebab dasar kerajaan bagi subsidi, mungkin sebab pendapatan naik, mungkin sebab citarasa naik. Okay, so kenapa berlakunya perubahan pada bulan April? Okay, kenapa permintaan bertambah? Dia kata harga barang pengganti turun. Okay, so kita tengok balik, kita revise sikit. Apa tu barang pengganti? Barang pengganti ialah barang yang boleh ganti fungsi barang lain. Barang pengganti ialah barang yang boleh ganti fungsi barang lain. Apa contohnya? Ikan boleh ganti fungsi ayam. Ikan dengan ayam. Okay, so apa jadi kalau ikan mahal? Kalau ikan mahal, apa jadi dekat permintaan ayam? Permintaan ayam akan bertambah sebab ikan mahal kan. So orang akan cari, okay, apa yang selain ikan yang murah tapi sama juga sebagai lauk juga. So mestilah ayam. So bila harga ikan mahal, orang akan beli ayam. Okay, so situasi dia kata kat sini harga barang pengganti turun. Maksudnya cuba bayangkan harga ikan turun. Okay, bila harga ikan turun, maksudnya ikan murah. Bila ikan murah, orang tak naklah beli ayam, baik beli ikan. Okay, so bila harga ikan turun, permintaan ayam pun turun. Okay, so ini salah lah. Sebab keluk ni kata permintaan bertambah. Okay, tapi harga barang pengganti turun. So sepatutnya kalau harga barang pengganti turun, okay, katalah harga ikan turun, ikan jadi murah, so tak ada orang nak beli ayam. Semua orang akan beli ikan. So A salah. Okay, so kita tengok B pula. Penggunaan teknologi canggih. Okay, kalau cakap pasal teknologi, ni decide penawaran. Okay, cakap pasal teknologi, ni decide penawaran, bukan permintaan. Sekarang ni soalan minta pasal permintaan. Okay, C, jangkaan harga kasut akan berkurang. Okay, so maksudnya nanti jangkaan harga akan berkurang. So nanti kasut akan murah. So bila nanti kasut murah, kena tengok opposite dia. So sekarang mahal lah kan? Sebab dia kata nanti jangkaan. So maksudnya prediction nanti harga akan murah. So bila nanti harga murah, maksudnya sekarang nanti murah, so sekarang mahal. So bila sekarang mahal, mestilah patutnya permintaan berkurang.
Sebab sekarang mahal, permintaan berkurang. Baik, beli nanti. Okay, so C pun salah. D, musim perayaan hari raya. Okay, so inilah yang betul. Kenapa? Sebab, kenapa? Katalah, ni kasut kan. Okay. Harga kasut tu sama je. Okay, tapi bila dah nak raya, okay, disebabkan faktor musim, walaupun harga kasut tu sama, tapi permintaan untuk kasut akan meningkat. Sebab apa? Sebab musim. Bila nak raya, semua orang akan beli kasut baru. Walaupun harga kasut tu tak murah, tapi permintaan akan meningkat. Sebab bila raya, semua orang akan shopping kasut baru. Okay, so jom tengok nombor 8. Keluk lagi. So, keluk ni soalan yang korang patut sukalah sebenarnya. Okay, tapi student saya pun semua tak suka juga. So, it's okay lah. Tapi, saya ingat lagi time saya trial SPM Selangor 2022. Nanti kita boleh try tengok Selangor 2022. Banyak gila keluk. Rasanya macam belas-belas lah. Maybe macam 12 soalan keluk macam tu. Yang banyak sangat. So, korang kena ready dengan soalan keluk. Korang memang kena biasakan buat paper 1 macam ni. Sebab it helps. It helps a lot. Nanti korang dah biasa dah dekat paper tu. Okay. So, nanti kita try tengok soalan yang saya jawab trial dulu. Selangor 2022. Tak silap saya ada 12 keluk. Memang banyak lah. Okay. So, jom kita tengok soalan keluk ni. Okay, ini menunjukkan keluk permintaan. Okay. So, permintaan bertambah walaupun harga sama. So, ni maksudnya keluk permintaan. Okay. Dan bukan faktor harga. Maksudnya disebabkan faktor lain. Bukan faktor harga. Sebabkan faktor cita rasa ke, disebabkan pendapatan ke. Okay, kenapa permintaan ni bertambah? Mungkin sebab cita rasa bertambah. Mungkin sebab pendapatan bertambah. Mungkin sebab musim. Mungkin sebab jangkaan harga masa depan. Mungkin sebab dasar kerajaan bagi subsidi. So, okay, so ni semua ialah faktor. Kenapa permintaan bertambah? Kenapa keluk permintaan beralih ke kanan? Kan harga sama je. Tapi kenapa permintaan bertambah? Okay, sebab apa? So, jom kita tengok. Okay, yang pertama dikata cukai pendapatan meningkat. Okay, kalau cukai meningkat, cukai tu apa? First kali korang kena tahu cukai tu ialah burden. Cukai tu ialah, apa orang panggil burden? Beban. Okay, cukai tu ialah beban. So, bila cukai banyak, maksudnya beban korang bertambah. Bila beban korang bertambah, apa jadi kat pendapatan boleh guna? So, ikut apa yang korang dah belajar dekat bab 3 form 4, okay, formula dia pendapatan boleh guna sama dengan pendapatan boleh guna ialah pendapatan tolak dengan potongan wajib. Okay, potongan wajib ada berapa? Potongan wajib ada 4. Apa dia potongan wajib? Potongan wajib ada 4. Okay, ni pun wajib dah ada dalam kepala sepatutnya. KWSP, perkeso, cukai pendapatan individu dan zakat. Okay, so sekarang cukai pendapatan ni ada dalam salah satu potongan wajib. Okay, so pendapatan tolak dengan potongan wajib kan. Kalau potongan wajib ni banyak, maksudnya banyaklah duit korang kena tolak. Sebab tadi kita dah tengok dah cukai ialah beban. Okay, so bila beban korang banyak, maksudnya income korang akan jadi makin sikit. So, bila income makin sikit, permintaan sikit. Okay, cuba bayangkan. Gaji 1,000 tolak dengan cukai. Katalah, kalau cukai 100. So, pendapatan boleh guna 900. Okay. Tapi, cuba bayangkan. Kalau cukai naik jadi 200. So, pendapatan boleh guna tinggal 800. Okay. So, bila cukai naik, okay, cukai kan dekat potongan wajib ni kan. Okay, bila potongan wajib naik, okay, bila cukai naik, so pendapatan boleh guna turun. Okay, apa maksud pendapatan boleh guna turun? Maksudnya, income korang akan semakin sikit. So, bila income semakin sikit, shopping akan makin sikit. So, permintaan makin sikit. So, first ni salah lah. Kalau cukai naik, beban naik. Kalau beban naik, permintaan akan turun. So, yang di nombor 1 salah. A salah, B salah.
Tengok nombor 2. Okay, so tengok nombor 2. Okay, nombor 2 ni dia kata pendapatan pengguna bertambah. Okay, so kalau pendapatan pengguna bertambah, okay, katalah korang punya gaji naik. Okay, bila gaji korang naik, korang mestilah akan shopping mall. Okay, bila korang shopping mall, maksudnya permintaan terhadap barang dan perkhidmatan akan meningkat. Okay, so betul lah. Keluk permintaan beralih ke kanan. So, nombor 2 ni betul. Pendapatan pengguna bertambah. Kalau gaji korang naik, korang akan shopping mall. Okay, so bila korang shopping mall, maksudnya permintaan terhadap barang dan perkhidmatan pun akan naik. Okay, so nombor 2 betul. Okay, tengok yang ketiga, harga barang penggenap menurun. Tadi kita dah tengok barang pengganti, now kita tengok barang penggenap. Okay, barang penggenap tu apa? Barang penggenap ni ialah barang yang kena guna together. Apa maksudnya kena guna together? Contohnya macam roti dengan Nutella. Okay, mana ada orang makan roti kosong je. Orang akan makan dengan Nutella ataupun apa-apa jam lah. Okay, sorry. Hilang pula. Kejap ni. Sampai mana tadi? Barang penggenap kan? Okay. So, first confirm salah. Yang kedua betul kan? So, yang kedua betul. Okay. So, barang penggenap. Barang penggenap tu ialah barang yang kena guna together. Apa dia barang yang kena guna together? Contohnya, roti dan Nutella. Okay. So, okay. Contohnya, kereta dengan petrol. Okay. So, barang yang kena guna together ni, dia depend on one another. Okay. So, kalau harga roti, katalah harga roti tak mahal sebab roti barang kawalan. Katalah kita ambil harga Nutella. Harga Nutella mahal. So, bila Nutella mahal, orang akan makan roti dengan Nutella kan? So, sebabkan Nutella mahal, orang tak nak beli Nutella. So, bila orang tak beli Nutella, orang tak beli roti juga. So, bila harga Nutella mahal, orang tak nak beli Nutella. So, orang tak nak beli roti juga. Okay, so konsep dia barang penggenap ni, kalau harga satu barang tu mahal, permintaan untuk barang lagi satu pun turun. Contoh macam printer jugalah. Printer dengan ink dia. Selalu buku bagi contoh printer dengan ink. Exam pun sama. Okay, ataupun kereta dengan petrol. Okay, cuba tengok kereta dengan petrol Okay, sekarang ni petrol kerajaan bagi budi 95. So, harga minyak relatively cheaper. Okay. So, bila harga minyak murah, harga petrol murah. Bila harga petrol murah, apa jadi? Orang akan rasa kos untuk isi minyak tu murah. So, bila orang rasa kos untuk isi minyak tu murah, permintaan untuk orang beli kereta akan meningkat. Sebab orang rasa kalau beli kereta, kan kereta kena isi minyak. Tapi minyak murah. So, bila harga minyak murah, permintaan kereta akan naik. Okay. So, yang ketiga ni dia kata harga barang penggenap menurun. Okay. So, katakanlah ni kalau untuk untuk printer lah pula. Katalah untuk printer dengan ink dia. Okay, printer dengan ink dia. Okay, so harga barang penggenap turun. Katalah harga printer murah. Okay, katalah harga printer murah. So, bila harga printer murah, okay, orang akan beli printer. Bila orang beli printer dia takkan works tanpa ink. Okay, so untuk memfungsikan printer, orang akan kena beli ink. So, bila harga printer murah, okay, orang akan beli printer, orang akan beli ink dia sekali. So, sebab itulah permintaan untuk ink, okay, anggaplah ni ialah keluk untuk ink. So, permintaan untuk ink printer akan meningkat. Okay, so betul lah. Kalau harga barang penggenap turun, okay, permintaan untuk lagi satu akan meningkat. So, ingat kalau barang penggenap, benda yang kena guna together. So, hubungan dia ialah negatif. Sebab contoh kalau Nutella naik harga, tak ada orang nak beli roti. Kalau harga minyak murah, semua orang nak beli kereta. Okay, so dia hubungan negatif. So, jawapan untuk soalan ni ialah bila pendapatan pengguna bertambah, harga barang penggenap akan menurun. So, nombor 2 dan nombor 3. Okay, C.
Okey, nombor 9. Okey, nombor 9, keluk penawaran barang X. Antara berikut pernyataan manakah yang benar? Okey. So, keluk penawaran. Okey, so kena baca satu-satu lah. Yang pertama dia kata, apabila harga naik dari RM5 ke RM9, RM5 ke RM9. Okey, jap tengok RM5.25 kan. RM9, penawaran 38. Okey, jap. RM5.25, RM9.38. Okey, ni penawaran dia. RM, penawaran. Okey. Apabila harga naik, kuantiti ditawarkan meningkat sebanyak 5 unit. Ya ke naik 5? Cuba tengok. 25 dengan 38. Bukan. Naik 13. So, salah. So, yang ada nombor 1 confirm salah. Nombor 1 confirm salah. A dengan B confirm salah. Okay. So, tengok nombor 2. Apabila harga turun dari 7 ke 5. Okay, tengok. Bila harga turun dari 7 ke 5. 7. Okay. Ke 5. 7 pergi 5. Okay. RM dan penawaran. Okay. Bila harga RM7, penawaran 33. Bila harga turun jadi RM5, penawaran 25. Okay. So, apabila harga turun dari 7 ke 5, okay, kuantiti ditawarkan menurun dari 33 ke 25. Betul lah. Okay, so nombor 2 betul. Okay, so kita dah boleh tahu dah sebenarnya jawapan dia C. Cuma kita nak kena tengok kenapa nombor 3 betul. Apabila harga turun dari 9 ke 3, okay, RM penawaran. Apabila harga turun dari 9 ke 3. Okay, harga daripada 9. Bila harga RM9, penawaran 38. Bila harga RM3, penawaran 15. Okay. So, apabila harga turun dari 9 ke 3 akan berlaku penguncupan penawaran pasaran. Betul lah, penawaran akan berkurang. Okay. So, betul. Okay, yang keempat, kenapa dia? So, jawapan dia C lah. Jawapan C. Tapi kita kena tengok juga kenapa yang keempat ni salah. Apabila harga naik dari 3 ke 7, menunjukkan kos pengeluaran dia mahal. Kalau harga naik, bukan kos pengeluaran mahal. Yang ni kita tak tahu. Kenapa kita tak tahu? Sebab ni, dia dalam keluk penawaran yang ada 2 tu. Ni sepatutnya SO, ni sepatutnya S1. Kita tak dapat pastikan apa yang dia cakap tu. Sebab ni ialah kalau harga sama. Kos pengeluaran ni ialah faktor bukan harga. Okay, sekarang ni kita tengok keluk faktor harga. Tengok harga dia berubah. So, ni keluk yang faktor harga. Okay. So, yang keempat ni kita tak dapat pastikan, memang confirm salah sebab dia faktor bukan harga. So, faktor bukan harga, keluk yang ada 2 line. SO, S1. SO, S1, harga dia sama. Okay, penawaran dia je berubah. Ni, harga dia, price constant. Alright. So, last kita tengok nombor 10. Keluk lagi. Okay. Apakah kesan pasaran jika harga berada di bawah PO? Harga kat sini kan? Okay, harga bawah PO. So, harga kat sini. Okay, bila harga kat sini apa jadi? Tengok kat sini, tengok kat sini. Okay. So, permintaan akan jadi lebih banyak daripada penawaran. Katalah sini 30, sini 20. Okay, sebab nombor ke kanan semakin banyak lah kan. So, permintaan lagi banyak daripada penawaran. So, akan berlakunya lebihan permintaan. So, bila berlaku lebihan permintaan, harga cenderung, okay, ayat dia harga cenderung naik. Sebab, kenapa? Sebab bila permintaan banyak, okay, bila banyak permintaan, barang tu, maksudnya barang tu akan jadi limited. Okay, barang tu tak cukup. Okay, bila barang tak cukup, harga barang tu akan naik. Tingkat harga cenderung untuk meningkat. Inilah jawapan dia. Tingkat harga cenderung meningkat. Alright, so dah habis part 1 untuk trial KL. Kita sambung untuk part 2. Thank you for watching. Bye.